Ya, saja jalan. Yang tadi yang Harbourfront tu yang nak pergi Sentosa. Sentosa. Sini stesen baru. Route MRT di Singapura. Kita tengok sini kan banyak dia punya line dia. Singapura sekarang buat masa ni ada 6 line. Kita ada 6. Satu East W yang kita naik tadi, East West ni. Hijau, North South tadi yang kita daripada Clementi tu. North South line. Yang ni NEL ni warna purple ni North East line. Yang ni circle line yang kita berturun tadi tu kan. Lepas tu downtown line yang semalam kita balik tu, downtown balik ke Bukit Timah. Yang ni Thomson East Coast. Sekarang yang kita nak pergi ni, circle line ni dulu, yang ni 3 ni, 1, 2, 3 ni baru lah. Yang lama yang ni daripada Harbourfront ni dia pusing kan, sampai Marina Bay. Jadi 3 ni, jadi bila buat 3 ni, cukuplah bulatan tu. Cukup bulatan. Complete lah adanya bulatan dia. Dekat Malaysia pun ada plan nak buat circle line ni, tapi harap-harap segerakanlah sebab bila ada circle line ni, kita punya perjalanan lagi cepat. Macam kita tadi daripada Clementi sini Clementi kan, kita nak pergi ke Keppel ni, so kita naik daripada Clementi, tukar dekat Buona Vista, kita ambil circle line ni, berapa stesen je kita dah sampai dah tak sampai setengah jam dah sampai Keppel lah. So lepas pergi Prince Edward ni, 3 ni lah. Ini route MRT Singapura buat masa sekarang. Sebab ada baru lagi sini. Nanti akan buat baru JRL tu. Jurong punya MRT. Satu sini. Lepas tu satu lagi yang barunya daripada Johor tu. Sini. RTS. Daripada Johor masuk Woodland RTS. Ni ada kecil-kecil ni monorail lah. Ada 8 route MRT. Okey, itu saja. So kita dekat Keppel Station. Kita tak tahu kat atas tu ada apa. Video. Station dia. Okay, yang ni kalau kita nak top up cash. Kalau kita nak top up kad EZ-Link. So kalau kita nak top up, kita gunakan mesin ni. Sebab macam saya tak ada pakai kad debit, saya pakai cash. So letak kad dekat sini. Letak kad dekat sini. Cash. Tekan cash. Masukkan duit. So tunggu confirm, jangan pusing lah. Itu saja. 大円錐でたるみで入れるより頑張って聞こえるんだよ。Okay, kita sampai di Cantonment Station. Cantik sini. Dia design macam ala-ala church. Kita nak keluar. Nak tengok bekas apa ni, stesen kereta api Tanjung Pagar. Okay, kita nak pergi sini. Former nombor 4. Stesen kereta api Tanjung Pagar. Betul lah sana. Dulu. Cantonment sini ni lah. Oh, nombor 4 sini. Dekat je lah. Tu situ. Okay, let's go. Jom. Okay, kita nak keluar sekejap dekat Cantonment. Tak, nak ambil gambar sini. Cantik adikku. Wah, adikku. Okay, kita keluar gate 4. Oh, tingginya. Yuk. Oh, ini Tanjung Pagar. Stesen kereta api Tanjung Pagar lama. Kalau kita tengok tu, kita nampak railway
Lama tu ada railway kan. Bekas rel kereta api. Hantar abang, arwah abang Ha. dan ini dah lepas Tanjung Pagar. immigration. Tapi kita tak boleh masuk lah ni. Dia pagar. Dia upgrade. Dia bangun dah lama kereta api. Masih ada lagi rail itu. Kan? Hujung dia. Punya bangunan tu yang tutup tu apa? Tempat menunggu. Tempat menunggu kan. Tapi kalau jalan ke depan tu Ya, boleh nampak kan? Mana dulu kita masuk sini dulu kita dah siap cop pasport lah. Kita tinggal nak naik train lepas tu terus ke Johor. Dah cantik sekarang dah buat stesen. Atas ni highway. Okey lah, kita nak ke stesen Prince Edward. Stesen yang last, ketiga. Kita patah balik, masuk cantonment balik. Kita nak ke, lepas tu tadi kita pergi Keppel. Sekarang kita dekat cantonment. So lepas ni kita nak ke Prince Edward. Kita nak turun dekat Prince Edward Road. Okay. விண்ணப்பம் தயவு செய்து தளநீட இடைவெளியில் Mana? Oh, situ. Ni atas. Memang crowded. Ni atas. Kita ni atas. Okay, kita dekat Prince Edward Road. Kita nak pergi Masjid Muhammad Saleh ni. Sini ada makam Habib Noh. Makam Habib Noh dulu kita pernah pergi tapi dia tutup. Rasanya ada shortcut dia belakang ni. Dia tutup di sana tu masjid dia. Dia macam masjid kampung-kampung tu. Lama dah masjid ni. Atas tu dia ada makam tu, kita tengok kat luar tu. Puncak dia, jom kita keluar. Di dalam sini dia punya apa? Okay, kita dulu pernah pergi dekat masjid ni Tapi ni cuma tahun lepas. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas. dia tanah rata kan ni. Kan? Masa tu tengah renovate. Yang kita salah masuk ni. Ni ada temple ni. Yang kita nampak kubah tinggi tu, itu makam Habib Noh. Makam Habib Noh, seorang Kena naik ulama besar dekat Singapura. Kita kena naik berapa step? Oh, sampai juga kita. Okay, kita masuk masjid. Kebetulan pula azan Zohor. Okay, azan. Dia bukan dengan secara tertentu. Kita perhatikan Al-Fatihah. Jom. Jom. Alhamdulillah kita dapat juga melawat ziarah makam Habib Noh ni.
Memang dah lama tak datang. Dulu datang sekali tutup. Kali ini kita dapat datang buka. Sekejap. Tadi kita dah naik atas dah. Lepas tu sebelum tu kita dah solat Zohor jamak dengan Asar. Lepas tu kita sempat ziarah makam dia. Jadi 2 makam, satu lagi makam Abdul Rahman Al-Habsyi yang kecil sikit tu. Ada 2 makam atas tu. So untuk lapik perut kita makan pisang yang kita ambil dekat makam, Kalau Jumaat lagi banyak. dekat makam Habib Noh tadi tu. Okay Okay tu je. Pasal. Okay next kita nak pergi mana? Lau Pasar nak beli sate. Pasal kat mana? Ni, kita naik ni. Naik apa? Circle line ni, right to stop and alight at Teluk Air MRT station. Lepas tu exit A, lepas tu dah sampai dah Lau Pasar. Daripada Oh, sini. boleh lah, jom. Ke makam. Exit pintu A. Pintu 2. Backward, bersebelahan. Masjid Muhammad. Masjid Sultan Muhammad Saleh. Muhammad Saleh, makam Habib Noh. Tapi kita alhamdulillah kita dapat ziarah dia. Makam dia. Okey. Lau Pasar. Kita boleh dah beli. Ada sate ke? Sate bungkus dulu. Jom Dah cari mana tu ada? cari makanan yang boleh dimakan. Air boleh air ni. Berapa? Tu ada Indian di sana tu. Sate dia sate je semua. Cantik dekor dia atas. Atas ada dekor ni. Kita lupa setiap datang di Kalau Pasar. Tu Indian. Nak cari makan ni susah sikit. Tu nasi ayam tadi kan. Mana? Enggak. Ni ada. Ayam ni siap. Buka pukul apa bang? Buka pukul 11. Pagi. Order, makan. Kita order sate dengan direbus. Direbus. Hujan hari ni. Ya, hari ni kita berjalan dekat MRT yang baru buka tu, Circle Line tu. Yang 3 stesen tu, Keppel, Cantonment dengan Prince Edward. Lepas tu kita pergi Masjid Muhammad Saleh. Tempat juga kita ziarah makam Habib. Sini sebenarnya Lau Pasar ni saya pertama kali sampai kat sini, tak pernah